isu kenapa ni tuan-tuan ialah apabila ada beberapa orang di dalam kerajaan Madani, ya, dan orang-orang ni adalah mereka yang sangat berkepentingan di dalam kerajaan Madani, telah pun mengikat diri mereka, saya sebut mereka, telah mengikat diri mereka dan dia kepada gangsterism dan juga money laundering. Siapa is kita tak payah sebut lah. Kan, kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan faham. Tetapi dia telah mengikat diri dia dan juga mereka ni, dia bukan seorang, dia a few of them, kepada money laundering dan juga gangsterism. Dia bermula daripada gangsterism. Gangsterism ni bukan cerita gangster pergi pau tepi jalan kat jalan tar, kat jalan. Bukan gangster tu. Gangsterism dia orang ni adalah gangster level lain, tuan-tuan. Dia orang ni adalah gangsterism judi haram, pelacuran, penyeludupan dan sewaktu dengannya. Mereka ni yang kontrol sekarang ini. Dan mereka ni salah satu yang saya kata, this is their network, dan mereka telah apa orang kata, telah menguasai beberapa orang di dalam kerajaan Madani. They know how to make business lah. Dan Rafizi pernah sebut dahulu tentang Kamil Munim dikelilingi oleh gangster-gangster. Rafizi pernah sebut dahulu. Kan, okey, tak apa, itu tolak tepi. Saya bukan sebut Kamil Munim, ini jangan salah faham pula. Ini bukan Kamil Munim. Saya kata cerita ni orang lain. Okey. So gangster ni dia dah mengikat beberapa individu yang sangat powerful di dalam kerajaan Madani ni. Sangat powerful. So apa yang berlaku, si Colin tadi tu adalah orang yang mencuci dia tukang cuci duit. Dan salah satu kaedah untuk cuci duit adalah melalui apa tuan-tuan? Pinjaman berlesen. Ramai orang tak tahu. Pinjaman berlesen dan money transfer adalah satu kaedah untuk cuci duit sebenarnya tau. Kalau siapa tahu dia tahulah. Saya bukan kata Velocity tu, I'm not saying Velocity yang buat macam tu. Saya tak sebut Velocity, saya kata ada. Itu kaedah dia. Cuci duit dengan cara money laundering. Money lender. Money lender. Macam mana is money lender nak pergi cuci duit? Okay. Money lender ni dia berlesen, tuan-tuan. So dia kata dia bagi pinjaman tunai. Tuan-tuan perasan tak? Kalau tuan-tuan buat pinjaman kepada money lender yang berlesen ni, bukan semua money lender macam ni, tapi ada. So dia akan bagi pinjaman dalam bentuk tunai. So dia bagi macam contoh, dia keluarkan bulan ni 10 juta, 20 juta dia bagi pinjaman. So dia collect balik. Dia kata, oh kami berjaya collect dalam 5 juta saja. 5 juta tak dapat di-collect. Dia kata macam tu. 5 juta kami tak dapat collect, 5 juta kami dapat collect. Sebenarnya yang dia keluarkan tak sampai 10 juta pun. Di situ dia putihkan duit money laundering tadi tu dengan pinjaman. Faham Duit tu duit hitam. Dia bawa masuk, so macam ni kita nak putihkan, kita bagi pinjam kepada orang. So orang ni tak bayar, tapi sebenarnya duit tu, orang tu tak wujud, pinjaman tu tak berlaku, duit itu telah diputihkan di pasaran. Bukan semua agensi money laundering berlesen macam tu. Money laundering, money lender berlesen macam tu, bukan semua, tetapi ada yang saya tu beroperasi sedemikian. Sama juga dengan transfer duit, itu salah satu kaedah lah. Kan? Jadi diorang ni daripada aktiviti haram yang saya sebut tadi tu, gangsterism dan sebagainya, dia cuci duit, dia ada dia punya kumpulan dia. Dan bila duit tu dah banyak, kan, so dia kena kerjasama dengan beberapa agensi, antaranya adalah polis, antaranya adalah SPRM, untuk memastikan kelangsungan bisnes mereka ni. Dia orang kena pastikan bahawa kelangsungan bisnes mereka ni, dia mesti ada orang yang jaga. Kerana apa? Ada dua perkara. Dia ada 3 agensi besar yang dia orang jaga sekarang ni. Dia orang kontrol, dia orang conquer sekarang ni. Yang pertama adalah polis. Yang kedua adalah SPRM. Yang ketiga adalah kehakiman. Kalau korang follow apa yang kami buat selama ni, kita menentang pelantikan hakim secara kita ingat tak itu kita menentang Terry. Kan? Pelantikan hakim, kita menentang Terry dan sebagainya, Terry Rudin kan. Sebenarnya benda itu ada kaitan dengan apa yang saya cerita hari ni. Cuma saya tak kata Terry lah kan. Saya tak kata Terry. Saya bukan kata dia. Saya kata kita menentang pelantikan tersebut. Kenapa? Sebab ada kaitan dengan apa yang saya cerita hari ini. Dan paling dia takut bagi kumpulan ini adalah kalau kerajaan ini jatuh. Kalau kerajaan Madani ini jatuh. Kalau mereka tak kontrol ketiga-tiga ni. Polis. Bukan semua polis jahat. Ini saya sebut polis di dalam beberapa yang powerful ni. Juga di dalam SPRM. Kita dah cerita pasal SPRM. Dan juga mengenai apa orang kata di dalam kehakiman. Kalau something happen to them, di sini mereka boleh lepas dengan mudah. Saya
again pengalaman saya lah masa saya masuk lokap dahulu kan. Saya nampak ada satu kumpulan beberapa orang lelaki Melayu. Tapi badan ni tattoo tuan-tuan. Kena tangkap sebelum masa saya dah masuk lokap, kumpulan itu dibawa bergari masuk lokap sebelah saya. Saya dengan kawan saya ni, kami ni nakal. So kami panjat lokap tu, kami tengok sebelah. Boring tuan-tuan. Bosan tak tahu nak buat apa, kami tengok sebelah. Dia tengah baring macam tu kan. Tak pakai baju, yalah. Panas kan. Tak pakai baju, badan ni. Wah, handal ni. Sehari je tuan-tuan. Saya tengok dia orang, bukan sehari pun. Dia orang kena tangkap pagi, petang tu dia orang dibawa keluar. Kita macam, hai, kawan saya lagi bengang. Aku kat sini dah 6 hari ni tak dibawa keluar. Ada 2 orang tu lagi 14 hari. Tapi dia pasal isu ni lah. Pasal isu immigration. 14 hari dia dalam lokap tu. Dah gila dah tuan-tuan. Dia kata. Tiba-tiba mamat tadi tu yang masuk. Bukan pagi, sorry. Dia masuk. Betul lah pagi dia masuk dalam pukul 1-2 pagi macam tu. Pukul 10-11 tu dia orang dia dibawa keluar. Lepas tu kawan saya cakap. Dia kata, ini belanja ni. Dia kata, ini bebas ni. Kan kawan saya tu masuk kena lokap sebab tuduhan membunuh. Lagi best. Kan saya kata, ini belanja ni is kata. Kami berdua duduk panjat kan. Anyway. Lepas tu, that's what happened. Bukan saya nak, dan saya pernah jumpa seseorang. Ni saya bukan nak kata apa lah. Korupsi di dalam sistem yang kita duk tentang selama ini kan. Saya pernah jumpa seseorang. Kerja dia, memang dia bribe. Kerja dia ni, dia dah lama tak jumpa dia. Dia ni adalah tukang bawa duit, dia tukang kutip duit dekat judi-judi haram yang dekat rumah-rumah tu. Dia dekat shop-lot tu, dia tukang bawa duit. Dia tukang bawa duit, bukan kutip, dia tukang bawa. Dan kalau budak-budak dia kena tangkap, dia lah tukang bribe polis, dia kata. Saya tanya dia, kalau polis ni berapa kau bribe biasanya? Tengoklah pangkat. Kalau pangkat paling tinggi, berapa ratus ribu lah. Kalau budak-budak setakat dia pegawai biasa, yang tu biasanya 200-300 pun lepas, 200-3,000 pun lepas. Tapi bos-bos ni tak kurang daripada 200-300 ribu dia kata. Aku bawa cash. Tapi kalau siapa yang minta tanya siapa budak tu, saya tak ingat. Dan saya jumpa dia dah bertahun yang lepas. Ini sebelum saya terkenal lagi, tahun 2019 kot macam tu saya jumpa dia. Dan saya borak cerita ni. Kenapa nak cerita dengan kau? Sebab saya baik dengan dia lah. Saya baik dengan semua orang tuan-tuan. Bila kita baik-baik dengan orang, dia orang suka bercerita. So dia ceritalah. Bohong dia, bohong saya lah kan. Kalau bohong dia, bohong lah saya. Mungkin dia nak membongak ke apa ke, saya tak tahulah kan. Tapi masuk kereta dia, saya nampak lah duit berkepuk-kepuk dalam belakang kereta dia tu. Kereta mewah. Budak lagi. Kereta mewah dalam beg. Duit berkepuk-kepuk. Saya macam, uish, duit kau ke? Tak, duit bos aku, dia kata. Kalau duit aku, lama dah aku tak buat lagi kerja ni, dia kata. Anyway. So, kenapa tu? Inilah dia. This is the web. Ni bukan benda yang Anwar Ibrahim kena hadapi ni, is a complex ni. Benda yang kompleks tuan-tuan. Dia bukan setakat Azam Baki sahaja, bukan saham itu sahaja. Tetapi the complex web of criminal activities. Gangsterism, pelacuran, pemandangan manusia, persenjataan, perjudian haram, penyeludupan dan sebagainya. All that, pencuci duit dan sebagainya, all that saham untuk apa orang kata, nak disucikan, nak diputihkan, nak dilaunderingkan, all that kepada polis, kepada SPRM, kepada kehakiman, all that, put that into equation, Anwar Ibrahim ke atas. So kita, which begs the question, siapa yang picit telur Anwar Ibrahim sampai dia terpaksa kata Azam Baki has done nothing wrong. Dengan sombongnya dia boleh kata, apa tanya soalan-soalan macam tu? Dia dah buat kerja. Takkan kita nak pecat dia? Apa? Kita nak lantik perasuah? Kenapa dengan sombongnya? This is a different Anwar Ibrahim daripada apa yang saya kenal dahulu. Ini Anwar Ibrahim yang sangat berbeza. This is a different Anwar Ibrahim. Kan? Dan bila kita nak mengharapkan kepada pembangkang macam Bersatu pun teruk, Hamzah dah kena pecat dah. Nanti that's a story for another day lah. Saya dah ingat tuan-tuan itu, saya cakap Hamzah akan dipecat kan. Ada orang tulis kat komen. Biasanya kalau Iswardi kata Hamzah dipecat ni, betul kena pecat dia. Tengok betul kan. Saya tak ingat siapa yang cakap tu, ada kat komen kan. Tuan-tuan, siapa turun esok tuan-tuan? Siapa turun esok dekat Sogo? Siapa turun esok dekat Sogo, kita jumpa 3.30 depan Sogo.
Kan kita jumpa dekat depan depan Sogo 3:30 petang untuk turun Azam Baki. #RealReform boleh tuan-tuan, #RR boleh tak? Himpunan Tangkap Azam Baki, cari saya dekat depan Sogo 3:30, kita kumpul. Siapa turun tulis turun, siapa turun tulis turun, siapa turun tulis turun. Okey, tulis turun. Siapa turun tulis turun, siapa tak dapat tulis tak dapat. #turun, #RR. Okey, RR, alright.